Aku kena tipu guys. Okay guys, korang dah tengok kan unboxing tadi kan. Ni charger yang aku beli ni kan. Aku kena tipu guys. Sebab kat dalam TikTok tu dia cakap ni Ugreen tau, 65 watt gun charging 65 watt tu kan. Yang ini korang boleh nampak 20 watt je. Korang boleh nampak kat tengah tu. Dah lah salah warna. Warna aku order kali hitam tau. Dan ini bukan yang Ugreen punya tau. So apa-apa pun kena return balik dekat TikTok dan dia akan bagi refund balik. So pada korang yang dah terkena beli barang yang tak sesuai ke apa ke, korang boleh return balik tau daripada TikTok. Dan tukang hantar barang tu, tak kira lah apa ni provider mana pun, dia akan datang rumah dan dia akan ambil korang punya barang yang korang nak return tu, dan korang akan dapat balik semula duit korang. Okay, so jangan tertipu, jangan beli dengan seller ni guys, penipu guys. Okay.